Ramai orang pergi lantunkan bacaan kat sini, tapi sepatutnya tak payah dilantunkan. Jadi jom kita semak bacaan kita. Okey, boleh buka muka surat 593 ya, surah Al-Fajr ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Okey, kita fokus kat yang akhir tu saja. Lahu dzikra. Huruf kaf yang ada tanda mati tu. Jangan dilantunkan. Jangan baca lahu dzikra. Itu kesalahan yang biasa saya dengar ya, orang buat. Dia pergi lantunkan huruf kaf. Ingat, huruf kaf tidak mempunyai sifat lantunan ataupun qalqalah. Jangan kita bacanya sebagai lahu dzikra. Dia ada keluar sikit bunyi k. Itu secara orang kata semula jadi dia keluar ya, sebab sifat dia begitu. Kita bacanya lahu dzikra. Dzikra ya. Jangan berlebih-lebih dan jangan kurang. Takut nanti dia berubah kepada huruf lain pula. Dzikra, dzikra. Bukan, dia ada sikit tu. Okey, tu sifat dia. Siapa tahu sifat huruf kaf macam mana? Boleh tulis dalam komen. Anda belajar story ni, kalau you komen Allahu Akbar dan follow saya.